kalau kita tengok ucapan Premier China yang datang dalam ASEAN pun menyindir sinis kepada Malaysia tentang pendirian Malaysia terutamanya, dan China reiterate tentang apa yang China telah lakukan selama ini daripada tempoh sebelum ini, ketika bahkan kalau kita ingat bulan September hari itu Perdana Menteri kita PMX pergi sampai jumpa Xi Jinping meraihkan himpunan besar di Beijing memperingati kemenangan Perang Dunia Kedua. Dan China merasakan bahawa Malaysia seolah-olah telah memilih Amerika dalam hal ini. Walau kita tahu dalam trade war ini Malaysia berada di posisi yang paling baik untuk negotiate the best deal between both countries. Tetapi malangnya PMX dan juga Tengku Zafrul yang dah jogging depan White House hanya dapat come up with this kind of agreement yang saya rasa sangat merugikan, dan it's not a bilateral trade agreement, it's a unilateral trade agreement. Tidak banyak yang kita manfaat. Bahkan kalau tengok di perbandingan yang dibuat, Thailand hanya perlu belanja 24 bilion untuk dapat 19% tarif. Malaysia belanja 240 bilion US untuk dapatkan 19% tarif. Ramai yang sindir, ramai yang sindir, ramai yang sindir.